Tidur rumah korang marathon konten Asla. Kalau korang sekolah, balik sekolah tu tengok konten Asla dulu. Kalau korang kerja waktu lunch ataupun balik daripada kerja tu terus tengok konten Asla, okay? Akan ada account baru ke? Ada. Pergi follow second account Asla dekat bio Asla. Dekat bio Asla, Asla ada letak second account Asla. So korang pergi follow situ, okay? Asal nak start buat 2 account. So account satu lagi tu Asla senang sikit Asla nak post review dekat situ. Doakan adik sihat, amin. Semoga cepat sembuh. You're so nice, beautiful. Thank you, akak. Esok lepas game Argent FIFA, terus yang kontak Asla. Apa tu Argent FIFA? Argent FIFA? Bukan Argentina Apa tu? Sorry lah korang, saya tak tengok bola. Kita tak cara pasal bola ni. Game je kita cara. Kalau game bola Asla tahu. Asal main game apa? Asal pernah main game FIFA dekat PS5. Masa tu ada dekat office. Lepas tu Harry ajar Asla sekali je. Lepas tu Asla dapat jayakan gol 2 and buat Harry kalah. Korang tahu tak? Asal cepat belajar tau kalau game tau. Sebelum ni Asla pandai main snooker. Lepas tu Harry yang ajar Asla main snooker. Masa time konten habis sebelum ni dekat Janda Baik. Ada time kita orang pergi naik basikal, cari bendera kan. Masa tu Half of S ada. Masa tu Siti Min dengan Asri wujud yang kita orang pergi cari naik basikal kayu-kayu, dapat bendera, lepas tu kita orang baling bendera Siti Min tu kan. Time tu kat tempat tu ada snooker tau. So time tu Harry ajar Asla sekali je. Lepas tu Asla main dengan Harry. Asla kalahkan dia. Sebab Asla cepat belajar something. And kalau Asla belajar something tu, Asla terus mahir dengan sesuatu benda tu. Asal nak tidur dah sebenarnya. Asal saja je buat live sekejap sebab nak remind korang Asla post konten esok. Asla baru balik daripada tengok wayang cerita Moana. Asal sukalah cerita Moana tu punya perempuan live action dia. Moana tu. Dia macam cantik gila. Like, she's so beautiful. Untuk cerita dia sebiji je macam kartun. Moana tu 100% sebiji macam kartun. Saja nak tengok. Dah tak tengok Obsession.
Asla ni dah marathon dah semua cerita dekat wayang tu. Semua cerita baru keluar wayang semua Asla tengok. Kecuali cerita-cerita macam cerita yang tak hype lah. Yang tak hype ke yang a bit boring Asla tak tengok lah. Tapi kalau cerita yang hype Asla tengok. Post lah sekarang. Tunggulah, sabar. Tak reti sabar ke? Esok 12 PM. Post pukul 1 pagi, siapa nak tengok? Bah tak tahu apa, pergi search ChatGPT. Esok Asla post pukul 12 PM tau. Korang jangan lupa untuk tengok. Asal dah start ngantuk dah ni. Asal nak kena bangun awal esok. Sebab esok nak kena buat live dulu. Sumpah malas. Jadi esok kita akan berjumpa lagi dekat live Asla ni pakai selimut stitch ni lagi. Sebab apa tahu? Sebab selimut ni senang je. Just sarung, dia macam menutupi rambut-rambut, aurat-aurat ni. So korang akan nampak Asla pakai selimut ni lagi esok. Sebab Asla bangun-bangun tu Asla akan terus buat live. Untuk promote konten ni, okay? InsyaAllah pukul 11.30 lah. 30 minit sebelum konten ini keluar. Ngantuk je. 30 minit sebelum konten ni keluar Asla akan live dulu. Tapi korang akan tengok Asla live betul-betul baru bangun tidur. Asal bangun tidur Asal terus capai selimut ni Asal terus buat live tau. Assalamualaikum salam. Ina malam-malam macam ni ramai spam ni annoying betul lah. Korang tahu tak orang-orang yang spam ni buatkan Asla tak dapat baca korang punya komen. Sebab ada yang spam. So lepas dia. Saya rasa tak nampak komen korang yang lain. Asal gaduh dengan Harry ke? Sikit lah. Dia tak adalah bergaduh tapi dia macam Harry masih lagi terasa dengan Asla. Cuti berapa hari? Mana ada cuti? Weekend je. Macam biasa. Ahad cuti. Tengah hari nanti je. Tengah hari ni pukul 12 PM. Esok pagi Asla akan buat live pukul 11.30 pagi tau. Sebelum konten ni. So make sure korang support. Okay. Sebab post hari Ahad ni sangatlah berisiko. Sangatlah risiko post hari Ahad. Sebab hari Ahad ni orang mostly keluar kan. Tapi tak apalah Asla. Asla sanggup korbankan waktu cuti korang untuk post konten hari Ahad. So korang pergi turn on notification dekat YT. Sebab Asla dah post premiere. Asla ni prank ke? Boleh dikira sebagai prank sebab Harry tak tahu pun yang Asla sengaja marah-marah dia and buat dia jadi kuli bata. Harry ingat kan konten jalan-jalan biasa. Nanti korang tengok je lah esok Asla explain. Esok Asla explain dekat YT. Da.
Korang anggap kita tengah sleep call. Good night everyone. Asal kalau boleh nak partnership dengan siapa? Asal kalau boleh nak partnership dengan ada seorang, korang teka tau. Korang teka Asal bagi tahu ciri-ciri dia. Asal kalau boleh nak partner dengan lelaki tu, dia tinggi dia 178. Lepas tu dia macam ada kulit yang cerah-cerah. Muka dia glowing, tak ada jerawat langsung, tak ada lekuk-lekuk. Tak ada lekuk-lekuk. Lepas tu dia pakai jam tangan belah kiri. Lepas tu kasut dia saiz 9. Lepas tu dia anak nombor 3 dalam adik-beradik dia. Dia anak nombor 3 dalam adik-beradik dia. Dia ada seorang adik je, adik perempuan. And dia ada 2 orang abang. Lepas tu dia ada mak baru, mak tiri baru. Lepas tu muka dia ada iras-iras bapak dia sikit. Dia ada janggut ke tak ada janggut ke, elok. Lepas tu misai dia, kalau ada misai lagi handsome lah. Kalau tak ada misai, kurang sikit handsomeman dia tu. Kalau ada misai, letop doa handsome. Lepas tu rambut dia ada ekor-ekor sikit. Macam style ayam belatuk gitu rambut dia. Tak ada misai baby face terus. Saya tak suka. Saya suka yang ada misai. Nampak dia punya berumur tu. Asal lagi suka orang tu kalau dia nampak tua. So that I will feel like, oh, this is the man. Tapi itulah ramai netizen suruh dia syukur misai. Dia takkan dengar netizen yang suruh cukur misai. Korang percaya tak kalau asal cakap dekat dia sekarang dia akan terus cukur? You trust me. Kalau asal cakap dekat dia, misai tu serabut lah. Confirm sejam 2 jam lepas tu dia akan cukur. Kata mata. Tapi ada misai lagi handsome lah. Dia at least ada misai, dia nampak lah macam bro sikit, brother sikit. Kalau tak ada misai, dia nampak macam adik-adik, ala. Kalau korang minat dia, korang kena just accept. Korang kena terima macam mana diri dia. I mean like kalau dia buat rambut mulet tu kan, korang kena terima. Sebab asal perasaan ramai orang cakap macam, tukarlah balik rambut zaman dulu, tukarlah balik rambut zaman orientasi. Guys, kalau korang minat dia, korang kena terima macam mana rupa dia. Like, apa yang dia buat, macam mana pun style rambut dia, korang kena accept. Sebab you guys kena love someone to just the way he is. Macam mana explain
Mana nak split? Macam tu lah. Tak kemas masalahnya. Dia kemas ke tak kemas ke bukan untuk akak. Kalau awak rasa dia tak kemas, awak ingat dia akan menggelabah. Alamak, macam mana ni? Dia rasa saya tak kemas. Potong sekarang. Just accept someone tu like macam mana sekalipun rupa dia, okay? Kalau korang minat Ipan botak sekarang ni, korang kena terima benda tu. Takkan tiba-tiba korang nak hilang minat. Macam, dah lah aku dah tak nak dah follow Ipan, tak nak minat Ipan dah sebab dia botak. That's so hurt. That's so mean. Asal marah? Mana ada asal marah? Asal nak bagi korang faham sesuatu supaya tak ada yang macam terlalu. Asal tak cakap korang ada sesetengah lah. Ada sesetengah orang luar. Bukan korang korang tak tahu. Korang baik. Korang semua terima kami seadanya. Ada sesetengah yang suka macam, kalau boleh dia nak kita orang ikut cakap dia je. Macam tu. Kalau dia kata potong rambut, kita kena ikut dia potong rambut. Kalau tak, dia tak nak minat kita. Ada orang macam gitu. That's not nice. Walaupun Irfan botak saya tak minat dia. Yeah, that's good. Asal yang affiliate tu macam mana dosa nak macam tu je ke? Mostly dia orang dah minta maaf ke Asla dah. Tapi Asla still lagi tak mengizinkan benda tu ya. Nothing free in this world, baby. You know. Masuk tandas pavilion pun RM5. Ini kan pula kau guna muka aku buat affiliate kau. You need to pay for that. I'm under company AI team. Anything about me, kalau kau nak guna muka aku, korang kena bayar tau. Because of what? Because of Asla bawa nama AI team, iaitu Alif Irfan. Jadi anything about kita orang memang korang kena bayar. Kalau nak guna muka kita orang ke, nak guna gambar kita orang ke untuk promote barang korang, memang kena bayar. You know that? Masuk tandas dekat PD Port Dickson, tandas busuk-busuk tu pun RM1 juga. Banyak pasir tandas tu. Lepas korang mandi laut, lepas korang mandi pantai kan, korang nak pergi bilas badan kat tandas, still kena bayar. Ini kan pula kau guna muka anak orang buat ni affiliate. Dah lah buat any permission macam tu je buat duit. Ya. Like dia orang minta maaf je dekat Asla, ada je. Cuma Asla baca tapi Asla tak tahu nak respon apa. Sebab alasan dia orang mostly sama. Dia orang macam ingatkan Asla okey je. Ingatkan Asla okey. How can I be okay kalau korang tak minta izin? So macam malas lah. Malas nak melayar. Moisturizer apa okey? Korang asal tak pakai skincare dah sekarang. Korang tak muka Asla. Kalau Asla pakai skincare kan, korang boleh nampak perbezaan dia akan lebih shining. I mean like glowing lah. Kalau pakai moisturizer mesti akan nampak macam glowing. Tapi muka Asla ni kosong, kering. Sebab Asla dah tak pakai skincare dah sekarang. Asla tak boleh lah skincare. Asla muka Asla macam makin naik jerawat je pakai skincare. Tapi satu kebaikan lah tak payah pakai skincare, jimat duit sikit.
Tapi ada je tumbuh-tumbuh jerawat ni. Dekat dagu aku ni ada jerawat. Dekat dagu paling kerap tumbuh jerawat. Kenapa Pelik aslah. Dah lah jerawat meninggalkan kesan. Macam parut-parut ni. Aku macam pelik betul. Hormon. Tak nampak sangat. Nampak lah. Kalau dagu selalunya hormon, ya ke? Dan apa yang membuatkan hormon tak stabil or something? Asal suka pegang dagu, tak adalah. Bila ni ada jerawat ni je asal pegang-pegang macam kutil-kutil dia sikit. Asal punya paling senang nak naik jerawat dekat dagu. I don't know why. Tapi korang cakap hormon kan, hormon lah kot. Stres selalunya jadi punca hormon tak stabil. Asal tak adalah stres mana pun. Cuma banyak fikir kot. Is it same thing ke? Stres dengan banyak berfikir. Bila post? Esok. Hari ni lah. Hari ni pukul 12 PM hari ni. Fikir konten tak konten je. Asal banyak berfikir korang. Asal fikir pasal 2-3 tahun akan datang macam mana. Macam mana nak teruskan kerjaya. Macam mana nak kembangkan lagi empire Aslahirah ni. Asal suka ke orang terlampau over dari segi apa tu. Banyak. Ngantuk ni nak tidur ni. Pukul 2 asal end live tau. Pukul 2 asal end live asal nak tidur. Pukul 12 PM korang kena standby. Esok hari ni pagi ni pukul 11.30 asal buat live balik. Pukul 11.30 pagi sekejap lagi Asla akan bangun dan terus buat live tau. So korang akan tengok lagi sekali Stitch Korang akan tengok sekali lagi awal-awal Asla bangun terus sarung ni, okay? Apa perangai Aiza yang Asla suka tengok? Faham tak? Aiza peminat suka tengok layanan dia. Tak faham. Asla suka tengok, faham tak? What do you mean? Perangai dia, saya tak tahu sangat lah pasal perangai dia. Tapi dia caring. Act of service dia dengan abang dia sama. Macam mana perangai abang dia, macam itulah perangai dia, guys. Okay, lagi 2 minit asal end live tau. Saya sangat mengantuk sekarang ni. Jangan lupa pukul 12 PM hari ni. Semoga saya dapat 9A UPKK. Okay, date study. Go to sleep. Off the live. And read a book. Okay dah guys, nak
Tidur dulu. Tidur sambil buat live tak nak aku. Sagi. Mulut nganga ke, tercabut ke, terfree hair terus. Okay lah korang saya end live dulu. Kita jumpa esok pukul 11.30 pagi. Asla akan buat live sebelum sebelum Asla post. Apa yang tiba-tiba jual weh. Aku dah cakap melalut ni. Maksudnya mengantuk ya. Sebelum Asla post konten ni pukul 12 PM nanti, Asla akan buat live dulu pukul 11.30 pagi. Okay. So bye guys. Kita jumpa di live pagi nanti. Good night. So yang make sure yang ada dalam ni, korang pergi, Asla nak minta tolong satu je. Korang pergi YouTube AI Asla and korang komen kat situ. Okay. Komen konten yang paling latest Asla akan post esok. Yang Asla dah setkan premiere. Korang pergi komen tau. Korang jangan komen dekat YouTube live tu. Korang komen dekat ruangan komen. Komen je apa-apa. Asri on top, Asri on top. Rindu Asri. Asri good luck. Saya kena denda tak tengok YouTube. Pergi dek. Pergi tengok senyap-senyap. Sebab Asla dah nak end live ni. Jadi end je live ni, korang pergi komen kat YouTube. Okay, bye-bye. Good night dan Assalamualaikum.